Jalur kereta Beijing-Zhangjiakou diperkirakan akan menawarkan layanan transportasi antar arena kompetisi selama gelaran Olimpiade dan Paralimpiade musim dingin Beijing 2022. Menu di kereta ini menjadi sangat penting karena banyak atlet yang kemungkinan akan menaikinya untuk berpindah antar arena. Apa saja pilihan menunya? Bagaimana staf memastikan makanannya sehat dan aman? 我们正在进行蔬菜的原料验收，对不符合要求呢，我们坚决予以拒收，让旅客吃上健康安心的食品。 Semua bahan makanan harus melalui 6 tahap pemeriksaan sebelum disajikan di kereta. 我们不仅准备了速食、轻食，还准备了加热不足2分钟就可以食用的意大利面、披萨、米饭饭团儿。同时，餐车还备有成品胶囊咖啡，来满足不同国家的旅客的需求。 Menu braille juga tersedia di kereta ini. 盲文提示卡和盲文菜单儿非常的清晰方便，菜品呢非常的丰富啊，可选性也非常的大，感觉非常的开心。 Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Beijing, China.